mengandungi ayat Al-Quran, Jawi tidak boleh dijual. Hari ni jual besi buruk Dengan botol-botol. timbang kat situ. Up. Satu je. Tengok banyak-banyak Ni berapa kita dapat? Signboard kandang kambing dijual. Botol-botol 2,5 kilo. Ini macam apa boleh? 13 kilo. Ini apa? Bensin mat ke apa? Semua timbang sini boleh? Dah 50 kilo ni. Kilo. Dari yang ini total dia lebih kurang 57.5 racun. Tong tidak timbang, terus buang. Kira terus buang. So pergi dekat kaunter bagi IC. Kenapa kena bagi IC? Buku-buku atau kertas yang mengandungi ayat Al-Quran, Jawi tidak boleh dijual. Komponen bodi kereta perlu geran dan IC arahan pihak polis. So inilah dia resipnya 100 ringgit. Terima kasih Kak.